Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada saudara buat ribuh dia buah durian tu. Satu biji besar. Pada hadiah kepada Pak Sopi, dia di FC duk tengok. Klip-klip Pak Sopi tu dia jadi satu penyakit. Orang panggil kata sepit jantung. Pak Sopi duk royak cara kepada dia tu, hingga dia tu sehat klik semula. Pada dia buat ribuh dia ada kebun dia buat buah dia kat Pak Sopi satu biji. Pak Sopi makan buah dia sikit. Sopi makan tak banyak, sikit lah. Satu ulas saja. Pak kulit dia ada. Sopi nak ajar buat baja untuk cucur pokok-pokok kayu kita subuh dengan baja kulit dia. InsyaAllah mudah-mudah kita ikut tin lah. Pak Sopi dak tunjuk tengok ni orang panggil kulit dia. Ni lah. Kulit dia ni. Lepas tu kita potong kulit dia. Ni. Dia ada kecil-kecil dulu lah. Ni, Sopi potong kulit dia. Dia kecil dulu lah. Okey. Kita potong dia kecil sikit. Kalau tak potong langsung dia tak boleh bubuh dalam bekas lah. Besar sangat. Okey. Kita potong dulu nah. Dia kecil-kecil sikit. Okey. Tambah lagi. Kulit dia ni dia ada nitrogen tinggi nah. Hak jadi baja sebenarnya di tempat hijau dia dengan isi dalam dia. Isi ni, isi kulit dia ni. Hak ni jadi baja hak manfaat sangat untuk pokok-pokok kayu nah. Kita boleh buat baja belah ni nah. Mula-mula tu kita tak bahaya. Bila kita guna baja dia bukan kemi. Yang kedua, tanah kita tu tak jadi kerah. Yang ketiga, cacing dia ada dalam tanah, dia tak mati. Nah, hak tu hak orang panggil kata kebaikan baja hak tak ada masuk kemi. Tapi kalau kita masuk kemi bila cacing dalam tanah mati. Yang kedua, tanah tu jadi kerah. Yang ketiga, kemi tu nak bahayakan kepada kita pula. Irih senang mudah irih pada takir. Mudah irih. Takir sana. Baik irih. Hak ni jadi baja sangat ni. Hak lembek-lembek ni. Kulit dia ni. Okey. Okey, cukup sebuah. Satu biji. Satu orang panggil satu butir buah dia. Orang tani panggil sute. Sute buah dia. Okey. Sute buah dia. Nah. Lepas pada tu kita ambil air ni, air biasa ni. Air biasa ni. Kita bubuh dalam itu kulit dia ni. Kalau kita nak mudah, kita bubuh air dengan gula dulu. Sopi salah sikit sana. Sopi ribuh kulit buah dia dulu nah. Sopi nak keluar buah dia dulu nah. Okey, Sopi keluar buah dia. Tinggal bekas saja. Sopi ambil saka merah. Saka merah dibeli di kedai, saka merah. Setengah kilo, tapi Sopi beli sekilo lah. Kalau nak guna sebenar setengah kilo ya. Dengan air 18 lit kita guna setengah kilo ni. Ni 1 kilo, Sopi nak ambil setengah. Okey nah, Sopi nak ambil setengah saja. Lepas pada tu kita bubuh air.
kita bubuh air setengah. Tak ada penuh lena setengah. Lepas tu kita kucah hingga gula tu dia hacur. Hacur lah, gula dia mudah hacur. Hacur gula dia hacur. Kita kucah hingga gula dia hacur. Lepas pada tu kita ambil kulit diri kita tu masuk dalam ni. Kulit dia kita masuk. Kita masuk dalam ni lah kulit dia kita. Kita masuk. Saka merah ni ada jual serata tempat nah. Malaysia pun ada saka merah, Thailand kita pun ada. Beli saka merah biasa. Tanya tuai punya kedai tu royak kata nak saka merah. Kita tekan video tergelar sikit nah. Video tergelar. Lepas tu kita tudung. Cukup. Sudah. Baru kita tudung tu, lepas pada ning 15 hari kita mari kucah sekali, 15 hari mari kucah sekali. Duduk di sini tak ada gapo. Cukup 3 bulan kita ambil mari guna. Tengah-tengah 3 bulan tu kalau kita nak guna boleh dah. Kita cebok ambil air dia tu mari guna boleh dah. Tak sampai 3 bulan pun boleh. Sebulan lebih-lebih ni ambil mari guna boleh dah. Kulit dia ni kalau kita jeruk guna masa lama dia lebih baik. Sebab body hacur molek tu dia lebih baik. Tapi cara dia kita kucah. Seminggu 2 minggu kita kucah, seminggu 2 minggu kita kucah. Lepas tu bila cukup 3 bulan tu kita ambil mai guna. Kita ambil mai guna ni. 1 liter ni bah besar ni. 1 liter ni ataupun kita guna sikit sangat ni. Setara ni. Setara ni. Guna air dia ni. Air baja setara ni. Tak sampai 1 liter lagi ni. Boleh campur dengan air 18 liter. Boleh campur dengan air besar ni. Lepas ni tengok berapa kali boleh guna. Sebab tu baju hak tak ada kena beli, baju hak banyak kau siap, baju hak jadi manfaat untuk kita. Buat kita boleh recycle. Buat kita boleh recycle, buat kita sihat badan, buat kita tolong bela harta-harta Tuhan. Seperti cacing. Dia tak mati dalam tanah. Hak ni hak kita kena duk ambil, orang panggil kata ambil fikir, kata di sekarang ni cacing dalam tanah kita tu dia mati. Tanah jadi keras. Pak kita cucuk air tu body bombing pun dia tak serah, dia tak, orang panggil kata air tu tak turun di bawah. Akar dia tak boleh guna air. Lepas tu boleh guna apa ni? Setiap pokok jenis boleh guna. Setiap jenis pokok boleh guna, bunga boleh, durian boleh, moktel boleh, rambutan, lokong boleh, setiap kakung lobok saya boleh guna belaka. Campur satu bekas tak sampai 1 liter dengan air 18 liter ni, satu ting ni boleh. InsyaAllah mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.